Masak apa tu? Hari ni kita masak lamb grill. Mula-mula kita rebus dulu kentang sampai dia empuk. Sementara tu kita boleh perapkan daging kambing bersama garam. Masukkan black pepper. Kita ratakan seluruh daging kambing. Lepas tu masukkan rosemary. Kita ratakan. Lepas tu kita perahkan jus lemon. Lepas tu kita masukkan sedikit minyak, ratakan seluruh daging. Lepas tu kita perapkan minimum 30 minit. Bila kentang dah masak, kita boleh angkat dan kita toastkan. Lepas tu kita boleh rebuskan carrot dan brokoli. Kita rebuskan sampailah dia masak. Dah masak, kita boleh angkat dan toastkan. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita gorengkan kentang yang sudah kita rebus tadi. Kita gorengkan sampailah dia garing. Dah garing, kita boleh angkat dan kita perasakan dengan garam, black pepper. Lepas tu kita biarkan dia untuk seketika. Lepas tu kita gorengkan sayur kita rebus tadi. Masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam, black pepper. Kita gorengkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh angkat. Lepas tu kita panaskan minyak. Masukkan daging kambing yang kita perap tadi. Kita masukkan butter, bawang putih. Lepas tu kita masukkan daun thyme. Lepas tu kita grillkan sampailah daging kambing tu masak. Dah masak, kita boleh angkat. Untuk sos dia, kita masukkan butter. Kita masukkan sos tiram. Kita tumiskan bawang honda sampailah dia naik bau. Lepas tu kita masukkan serbuk ladi hitam. Lepas tu kita masukkan susu. Kita masakkan dia sampailah kuah menjadi gelap sedikit. Lepas tu kita masukkan cube pati ayam. Kita masakkan dia untuk seketika sampailah kuah tu pekat. Bila dah pekat, kita boleh angkat dan kita tuangkan di atas kambing yang kita grill tadi. Bila semua dah siap, makanan siap untuk dihidangkan bersama sayur dan bersama kentang. Jom makan!